ataupun Pakatan Harapan yang telah berkampung dekat seminggu di air kuning. Pada malam ni mungkinlah ada di dalam sisi-sisi gelap, dalam kegelapan malam, ada juga pengundi PAS yang sedang mendengar. Tetapi banyaknya adalah di kalangan kita sendiri. Saya nak ucapkan jutaan tahniah dan terima kasih kepada semua jenta. Apa yang kita jawab pada malam ini sudah pastilah kita akan bersetuju. Kenapa? Kerana kita telah melihat kepelikan yang ada pada pembangkang pada hari ini. Seperti mana Saudara Umar bercakap tadi, saya bersetuju. Seperti mana mahasiswa tadi cakap, saya bersetuju. Dan seperti mana yang akan diucapkan oleh Naib Presiden kita, saya bersetuju. Kerana semua ini kita semua bersetuju, kita mesti menangkan calon nombor 1. Betul? Betul ke tak? Yang menjadi masalah lah yang di luar sana itu masih lagi dengan perangai taksub, masih lagi dengan perangai ini apa? Syok sendiri. Hari ini mereka menjadi juara babi. Sebelum ini tak bunyi suara babi, tak ada. Ada di Melaka saja. Babi. Tetapi ada pula di Perak. Masa dia jadi kerajaan, dia kata kerajaan kena backup, kena buat semua. Bila jadi pembangkang, keluar pula berkenaan nak memperjuangkan untuk babi ini. Jadi pada pandangan saya kepada mereka yang dalam gelap tu ataupun sahabat-sahabat yang nak jumpa dengan pengundi PAS esok ni, kalau nak biarkan PAS terus dengan babi itu, teruskan PAS menjadi pembangkang. Kenapa? Kalau PAS jadi kerajaan, dia akan ada sagung di dalam mulutnya. Kata Naib Presiden PAS satu ketika dulu, katanya, awak bersetuju, terima kasih. Katanya, pergi 5 hari ya, 5 hari ya. 5 hari kita boleh hadapkan UMNO. Pun apa UMNO dia tahu? Ada sagung.